Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Magis seorang lelaki Mari dari kursus DPLN. Hari ini saya akan membentangkan kajian kes bagi tugasan saya yang bertajuk Etika dan Khidmat Pelanggan di Tanjung Jara Resort, sebuah resort mewah berprestasi di bawah pengurusan YTL Hotel. Terletak di pesisir Dungun, Terengganu. Tanjung Jara Resort bukan sekadar destinasi percutian biasa. Resort ini merupakan karya seni bina unik yang pernah memenangi anugerah antarabangsa Aga Khan Award for Architecture, di mana reka bentuknya dibina merasaskan inspirasi Istana Melayu abad ke-17. Amalan perkhidmatan pelanggan dan etika alam sekitar melibatkan komuniti tempatan. Staf diambil daripada penduduk kampung sekitar untuk perkhidmatan yang mesra dan tulen. Tanjung Jara Resort dan Hudson 2025. Inisiatif konservasi Tanjung Jara Nature Conservation Centre and Turtle Conservation Centre untuk pemelihara biodiversiti Terengganu. Tanjung Jara Resort dan Yong and Leong 2007. Nilai tambah budaya, penganjuran cultural evening and activity craft traditional Tanjung Jara Resort. Kekuatan organisasi dapat ulasan positif. Layanan mesra dan extra mile. Staf dan chief berinteraksi secara peribadi dengan tetamu serta penyelesaian masalah bilik dengan pantas. Pengalaman servicescape, keindahan persekitaran pantai, landscape hijau dan susun atau traditional Bitna 1992. Aktiviti rekreasi terancang, pakej selam scuba Pulau Tenggol dan bicycle tour ke Kampung Nelayan, Golner dan Ritchie 2012. Ruang penambahbaikan adalah respon dan etika komunikasi. Kelewatan maklum balas email aduan 10 hari ke-3 bulan mengenai deposit dan keselamatan Yong and Leong 2007, Kotler ETAL 2021. Penyelenggaraan binaan usang, masalah tak mandi kekuningan, penyaman udara menitis dan isu serangga parit berbau, Bitna 1992, Goldner dan Ritchie 2012. Pengurusan operasi acara, penutupan restoran utama bagi acara korporat tanpa ruang alternatif untuk tetamu biasa, Hudson and Hudson 2022, Lovelock and Ride 1999. Carangan penambahbaikan strategi, sistem respon digital dan SOP deposit. Mengintegrasikan pematuan email automatik bagi isu aduan dan pemulangan deposit. Program penyelenggaraan berkala preventive maintenance, baik pulih perabot kayu dan bilik mandi serta kawalan serangga mesra dan eco-friendly pest control. Pengurusan acara inklusif, penyediaan kawasan makan khas bagi tetamu biasa apabila restoran utama digunakan untuk acara korporat. Kesimpulan dan rujukan, rumusan, Tanjung Jara Resort mempunyai reputasi kukuh berteraskan suci murni, namun penambahbaikan dalam kecekapan digital dan penyelenggaraan amat penting untuk mengekalkan taraf 5 bintang. Kesimpulan dan rujukan, senarai rujukan Bitna MJ 1992, Goldner CR and Ritchie JRB 2012, Hudson S and Hudson L 2022-2025, Kotler PETAL 2021, Tanjung Jara Resort ND, Yong S and Leong R 2007. Terima kasih.